kejar jalan yang berliku, gembara jiwaku menuju impian. Cantik lah view kan, smau. Alright. Okay, hari ni kita nak pergi island hopping. Dah janji dah tadi, dia kata 2,900 baht, tapi kita naik long tail boat lah, lambat sikit. Okay. Dia terminal ya. 2,900. Mấy à? Đưa đến cái đấy. Okay, follow me ya. Alright. Ni harga dia. Kita orang naik yang nombor 5. Tayar dah siap dah. Pakai semua dah. Jangan lupa beli ni. Sunblock jangan lupa. Apa lagi? Lepas tu kita orang beli kasut ni dekat apa? Decathlon. Cheap one. Nice. Seronok guys. Masing-masing excited tengok yang kecil tu. Zaim, lajunya. Yalah, excited mak. Alright. Kita orang bayar ni 2,900 kira private lah. Walaupun long tail boat, slow sikit tapi okey lah kan. Family 7 orang. Kita layan je. Cantiknya, banyak boat. Nice. Lama bersusun. Hari ni kita berjemur. Sampah. Jeti. Tu private boat untuk ni ni. Orang kaya ni buat private party ke apa ke, nak ambil kau speedboat lagi. Jeti. Wah, hot. Panai lit. Cool. Ready for sailing. Excited guys. Nang Princess 8. Wah, sofa. Mak boleh ke? Wah, nice bladder. Hello bladder.
Okey, inilah bot yang kita orang akan naik. Estetik sikit lah. Macam mana nak keluar? Kita akan naik bot ni kejap lagi. Zaim, naik. Get on the boat. Zaim. Air hitam ni Zaim. Mak. Apa ni bot? Goyang-goyang Panas. Okay guys, Thailand. Okay, Zaim, apa perasaan anda? Berpeluh-peluh dah. Faiz, Kira, kenapa senyap? Oh. Amboi macam ni. Mak good mak Alright. Tunggu. Kamu tanya juga macam mana kita nak keluarkan bot ni. Sebab bot ni parking di tengah-tengah bot-bot yang lain. Kita akan call member kot. Tapi sikit je nak keluar belakang tu je. Dua bot belakang. Dia tak boleh hidupkan sepanjang masa. Dia hidupkan sikit, lepas tu go jalan, nanti dia akan buka laluan. Macam tu je. Dia alih sebiji. Tengok tu, nampak? Alih-alih bot, lepas tu boleh. Okay, thank you. Oh, macam ni je. Semua bagi laluan. Okay, guys, dah gerak dah. Dah gerak dah, Kapten Kap. Okay. We're going through. Dia tengok kat atas. Zaim kan. Tengok budak itu speedboat. Kita naik ni long tail boat. Relax. Dia ambil gambar dari sana. Oh, video. Kira mal. Oh. Zaim, duduk. Keterilannya. Asyik lah pulau-pulau. Itu dia Jenin. Duduk depan bot. Dah kelar. Zaim. Apa perasaan Zaim? Okey. Dah nak sampai dah guys. Ke penghentian kita yang pertama. What island? Tam. Tam Island. Tam. Oh, Tam Island. Wow, we arrived at Tam Island. Wow. Okay
Okay guys, Faiz tu mak nak turun. Mal, sambut mak. First island ha. Wow. Look at the boat, man. Let's go and cross. Okay guys, kita dah sampai ke top island. See the view. Blue Lagoon, man. See that? Very beautiful. Naim, what are you doing? Okay. Tak fahamlah kisah di sebalik pulau ni, tapi nampak macam dua pulau kecil saling bercantuman. Nah, nampak? Pasir putih tepi pantai. Wah. Ojek lah. RM25 ni kasut. Aduh, nak cari Shopee tak dan dah. So kita cari yang dekat sini je. Wah, dia warna biru. Nice. Tengok lagi kita orang. Kita orang kat pulau sini. Tu Zaim. Mana maknya? Wah, dia pun tak habis-habis gambar lagi. Okay guys, worth it lah. Tu ambil package yang paling murah, ataupun ni mungkin apa, off peak season ke apa ke. So dapat 2,900 satu long tail boat untuk 7 orang. Okay lah kan? Not bad lah. Lepas tu, tapi bila masuk dekat National Park macam ni, dia ada apa, charge lain lah. Itu 200 per pack. Itu untuk ni lah, National Park. Dipanggil National Park. Oh, look at the sea. Lupa lah kamera ni belum masuk air. Zaim, masuk sekali dengan kamera ni. Satu. Zaim, masuk dalam air. 1, 2, 3. Ni baru krabi. It's a crab. Tak gerak pun. Tadi dia gerak dah. Oh, little fish. Senang je tangkap jinaknya. Zaim. Dia masuk dalam seluar. Itulah. Jangan. Nanti dia ni. Dia kan hidupan liar. Nanti sekarang ni kena tangan orang, nanti dia ni mabuk. Halewek Krabi, Thailand. Unseen Krabi, Hat Noparat Haramu PP National Park. Yang macam abang cakap tadi, itulah dia punya charge dia. National Park collecting entrance fee. So dia ada ni lah, 200 baht, child 100 baht. Okay. Ikan kecil-kecil. Alah ajunya. Alright. Sekarang kita off to the next island. Tunggu sampai bertanya lah kot, island apa. Alright. Kejar jalan yang berliku, gembara jiwaku menuju impian.
Alright, guys. Dah. Next one. Okay. Wow. Kotak terus. Okay guys. Kita dah habis dah. Mana? Chicken Island. Chicken. So, goodbye Chicken Island. Makan ni apa pasal nak makan? Okay guys. Bye bye. Bye bye mak. Bye. Heading to the next island. Enjoy. Ni 300 lebih, 2,900 baht, 300 lebih. Baru lepas snorkeling. Okey lah, recommended. Boleh cari abang tu. Tak tahu apa-apa, nantilah kau tanya dia. Tapi kita dah ambil dah kontak. Tu Wow, Thailand. Mabuk Jalan mak, jalan. Mabuk Hanya sampai. Jangan. Cantik lah view. Nice. Inilah dia, Poda Island. Kita nak sampai dekat Poda Island. Pak. Okey, cantik gila. Air biru. Wow. Inilah dianya. Cantik guys. Subhanallah. Wah. Sini, ada juga bola tu. Hai. Tadi dia lah.
Pak, love. Okay guys, ni ada Boda Island. Wah, so nice. Angin bertiup kencang. Dah dibuat ni, guys. Lama lagi hujan, so terdekat. Oh, ni Park Ranger Unit 6 Kopoda, Krabi, Thailand. Itu dia tu. Dia nice lah. Wah, pokok ni cantik. Kita ada masa lagi 15 minit. Lama lagi. Takut juga tu tengok cuaca. Guys, nampak? Apa tak belakang apa-apa. Bah, brother. Kau pergi dah. Okay korang, balik ni semua lembik tu pulau tu. Oi, makin ramai pula datang. Tapi kali ni memang nampak macam ada ramai turis dari India je. Oh, dekat. Hai, mana? Okay, nampak pun. Hey. Bye-bye, Boda. Bye-bye, Boda. Bye. Alright, bye. Enough. Kolam tak mandi lagi. Cukup. Masa pulau seketul tu. Dan dia cair. Pulau tu dah cair. Dan cair lah. Tu air turun. Tu terbentuk lah apa nama? Stalagmite apa? Benda dah. Dululah pada belajar dulu. Kan dah lupa dah. Nanti kau belajar lah balik. Akhirnya nampak jeti dah. Oh. Okay. Muka pun masing-masing dah macam belacan dah. Tapi kan yang last ni. Sebab semua dah cakap dah. Nanti semua nak seorang 2 burger lah. Lapar. Alright. Mak lah kat lagi. Masuk dah air kejap je. Okay, sampai dah. Okay guys, ni kita dekat Railay Beach. Hard tip, save the coral, hard tip. Oh, semua ada hard tip. Ini kata-kata semangat. Railay. So, kita nak pergi mana ni? Tengok ni, map.
Look at the map. Really big guy map. Mantap banget kan? We are here. Where are we? Mana kita? We are here mana? You are here. Where? Oh, you are here. Okay, shopping street. Straight. Go straight here. That's here. No need. Tak lalak lah. We want to eat. Where the Bobo Plaza, shopping street. Okay, let's go to Bobo Plaza. Straight here lah. Here. Okay, yes. Right. So dekat sini ada anggur. Oh, hornbill ada, water monitor ada, crab eating macaque, shallow coral reef. Boleh lah. Jom kita. Oh, ni tourist center. Faham? Rally ni kalau siapa yang nak rock climbing tu dah suka lah datang sini. Apa? In the video. Oh. Kap. Sedikit sebanyak kedai-kedai yang ada dekat Railay Beach. Ini temple. Wah, oh tu Triple Lemon. Duyung pakai baju. Wah. Ikan marlin. Alright guys, kita dah nak balik dah. Ni jati terakhir. Cantik gak view dia. Nice view. Wih, cantik lah view. Kan? Semau. 4 tiang ni. Mana kapal kita? Hah? That's our ship. Not ship, long tail boat. Kan? Sirah. Where are you? Ma. Kemal, Sirah. Oh, belakang ada lagi. End of the road. Nampak kaki apa? Sudah. Goodbye Railay Beach.
agak nasib baik lah. Sebab tak hujan. Tak hujan, tak ribut. Tapi kali ni Abah lupa pula nak bawa drone. Tidak boleh je terbang drone kat pulau-pulau tu kan. Tapi bahayalah drone. Sebab apa? Ni windy, sangat berangin. Okay lah. Layan tu, layan. Okay korang. Woohoo. Woohoo. Wow. 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 Basahlah kamera. Wow. 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 Sangat menggelora weh. Alamak. Takut ke? Ngeri ke? Sikit lagi. Bismillah, kita tawakkal kat Allah. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ngeri ya. Lagi sekali. Oh ya, macam roller coaster. Allah Akbar. Hai, selamatlah perjalanan kami ya Allah. Selamat sampai ke destinasi tempat asal kami tadi, dekat tanah besar. Nang. Here we come. Sikit lagi. Dalam 20 minit kot. 20 ke 15 minit ke. Woi, konak-konak tu. Takut. Wah. Lebih windy tapi orang tu kata, tekong tu kata, it's okay, selamat. Safe sailing. Ni lagi lah. Habis bateri tu Habis bateri. Okay guys, macam dah nak sampai dah ni. Okay, je lagi. Ternampak tu apa, rumah api putih tu. Okay kawan, inilah dianya. Sampai dah tak ada dah bergelora dah. Alhamdulillah. Tu dia. Tengok tu bot dah parking banyak tu. Ini cuti raya haji dekat Thailand ni. Dan nampaklah, memang tak nampaklah orang Muslim berjalan-jalan ke apa, ada nampak sikit tadi dekat tepi pantai. So mungkin orang raya di rumah sanak saudara ataupun banyak yang balik kampung. Dengan cerita macam kalau dekat Aonang ni ramai orang Patani. Even ada seorang Ali nama dia, daripada hotel tu pun, staff hotel tu pun, dia kata malam semalam pukul 8 dah nak shoot dah, naik motor pergi Patani daripada Aonang. Hebat, memang hebat. Semoga selamat sampai Ali. Kita pun dah nak sampai dah, Alhamdulillah. Okay guys, kita dah sampai dah. Alhamdulillah. Cek parking settle. Okay guys, kita dah selamat dah turun daripada bot. Jumpa lagi. Let's go. Wah, bot sini. Woi, hujan kau mah, hujan kau mah. Faiz, kunci kereta kat mana? Okay guys, kita nak lari ni, nak hujan. Ciao.